Livingston 36.2. Tahun berapa? Tahun 2. Salah lah tadi, saya sebut 36.2. Oh, saya betulkan ya? Ya, sila balik kelas. Sila cepat sikit boleh tak? Saya tak tahan yang begitu das. Sabarlah Luis. Penat lah tulis cepat-cepat. Nanti tersilap tulis macam mana? Zil 36.4. Luis. Terima kasih. Nah, kan repot. Susah lah kalau secara manual macam mana ya? Saya ada ide. Sekarang kan zaman IT. Apa kata kita buat sebuah apps macam games tuh? Boleh? Setuju saya sempur. Selamat pagi Claudia. Pagi Selin. Mana nih Maya? Mana dia? Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Kok saya cari kamu orang berdua pada dekat sini? Semalam saya dengar kau dah cakap awak nak buat aplikasi. Ya, betul tu. Tapi aplikasi apa? Aplikasi AppSheet. Apa itu AppSheet? AppSheet ialah platform pembangunan aplikasi tanpa kod yang membolehkan pengguna membuat aplikasi mudah alih tanpa menulis kod pengaturcaraan. Oh. Kamu reti ke buat AppSheet tu? Lah, kan semua di hujung jari je. Kita boleh Google, YouTube, kan senang. Alah. Bila kita nak mulakan? Petang ini, setuju? Setuju. Dah siap pun. Tak sabarlah nak keluar esok. Saya pun sama. Saya pun. Hai kawan-kawan. Ini merupakan aplikasi e-Suhu yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Macam mana cara nak guna? Sini saya tunjukkan. Yang pertama, klik pada aplikasi e-Suhu. Kemudian, klik pada menu utama dan pilih butang laporan. Selepas itu, isi semua butiran-butiran yang diperlukan. Contohnya seperti tempat suhu dicatat, tarikh suhu dicatat, masa suhu direkod, pilih nama murid, suhu, tahap suhu, dan nama pengawas yang bertugas. Sekiranya terdapat catatan, pengawas boleh mengisi di bahagian catatan. Contohnya seperti suhu murid tinggi, demam, terdapat bintik-bintik pada tapak tangan, dan sebagainya. Itu je. Kemudian, tekan butang simpan. Selain itu, guru juga boleh menyemak laporan yang telah diisi oleh pengawas. Sangat mudah. Selamat mencuba. Selamat pagi. 39.2. Tingginya dia punya suhu. Cuba awak cek tangan dia. Dia tengok tangan. Alamak, bintik-bintik lah. Apa? Awak rehat dekat tepi tu. Nanti kami laporkan kepada cikgu. Selamat pagi. Okey. 35.2. Apa nama? Tinggi. Form berapa? Benar. Okey, boleh balik ke kelas. Kan senang kita suhu dalam aplikasi e-Suhu ni. Betul tu. Kan saya dah cakap semalam. Lebih mudah pakai aplikasi ni daripada menulis, pakai kertas. Data pun tak hilang. Betul tu. Guru pun senang nak pantau laporan dalam ni je. Tinggal nak hantar je. Nampaknya kerja kita dah siap.